Upacara memberi bayi mandi ke sungai atau dalam bahasa ibannya disebut meri anak mit mandi sungai terus diamalkan dalam kalangan masyarakat di kampung Danau Melikin, Balai Ringin. Bagi Singgar Kuyah 56 tahun. Beliau berasa sangat teruja kerana masih berpeluang menyemai adat kaum Iban yang sentiasa diamalkan keluarga mereka sejak turun-temurun. Jadi aku ngarap korang kedudi hari kepelak lusa nak puntan meruan nampuang pengawak kita yang ngarap. Aku ngarap korang kedudi dua tu ingat ke pengawak kita nak puntan sambuang sida sampai ke icet uyet. Lapan tunang sikit pengawak kita hari ini moyang sebab sampai ke Sarito. Beliau berkata demikian selepas upacara menghantar bayi mandi sungai untuk cucu beliau yang ketujuh, Grace and Percy Alvesta Bigol di Rumah Panjang Jamit Undong, Kampung Danau Melikin pada Ahad. Katanya amalan itu dianggap amat penting menurut kepercayaan Iban untuk bayi yang baru lahir. Jelasnya amalan tersebut sentiasa diingatkan beliau dan suami, Kaunselor Philip Langit, kepada anak-anak dan juga menantu sejak dahulu lagi. Sementara itu, tradisi itu juga harus dipertahan kerana mempunyai nilai dan makna yang tersendiri untuk diwarisi generasi muda. Mantan Ketua Kampung Danau Melikin, Ngindang Aget, 87 tahun berkata, beliau menaruh harapan tinggi agar amalan menghantar bayi mandi ke sungai ini akan diteruskan oleh generasi sekarang. Aku harap korang kedudi lah, ya semua kemedak tu, bala ucuk, bala anak, boleh neladan cuan tu lah. Lawan tu segi adat kita Iban, ngah ke ngah ini, ngah menurun. Lawan kita itu ukai mungkal, ngah keliak punya asal ya kita Iban nang segi bangsa tu. Erti mereka enam yak mandi tu ukai mungkal nanya ke dia tu nang nurun ngah ke muyang keliak. Jadi mereka anak kita ti ada natau nak diberi mandi. Lawan kita nyuci bersih utai kak ngacau tubuh ya. Lawan dalam dunia tu banyak orang utai kak ngacau ada minyak baru ada. Jadi sudah dicuci bersih sabni raja air enak. Ambil kalau utai kejai kebanci bat tubuh hanya sudah bersih ya. Lalu berkenyak agak lawan ngangau bungsu sempanai tadi lawannya segi orang nampak kita manusia hidup dalam dunia. Ya nampak kita miat sampai ke besar ngabiak sampai ke tuai. Lalu mereka kita gayu guru wan menua. Sebelum bayi dimandikan, ketua upacara adat tersebut akan berdoa meminta kesejahteraan bayi dengan memberi piring adat. Selepas upacara mandi, semua tetamu diberi jamuan makan, sementara bayi pula seusai diberi pakaian akan didoakan sekali lagi dengan adat bebiau dan ditutup dengan adat makan garam.